pakai SAS ada masalah ke ataupun tak ada masalah. Jadi dekat Zik ni dah 1 tahun lebih Zik pakai Myvi ni ada SAS. Ini yang Zik dapat masalah dekat SAS ni, di mana kalau korang tengok, okey, parking, Zik dah parking dah, biarkan ke atas supaya kita nak check angin. Jadi dekat sini Zik dapat tahu di mana angin tu ada bocor. Zik buka cuma kita tak pasti bocor tu belon ataupun bocor hose. Tapi kalau korang tengok kat sini, Zik setkan dua-dua 54, belakang 25, tapi dekat sebelah kanan ni, sini 42, sini 19. Belah kanan depan angin dah kurang, belah belakang kanan pun angin dah kurang, tapi angin kurang dia bukannya banyak, dia sikit. Jadi Zik Shark ini adalah hose yang bocor. Masalah yang kedua pula adalah korang tengok tank ni. Alright, ini adalah angin tank. Angin tank sepatutnya penuh dia adalah 168, tapi sekarang ni tinggal 70. Angin tank pergi dekat belon, bocor. So dua-dua masalah ni kita nak pergi check. Right, sekarang dah sampai dekat AG Garage, di mana jebat specialist dia tengah check jap. Jadi kita nak check bahagian depan kanan dan juga belakang kanan, mana dekat hose dia yang bocor. Lepas tu yang ni pun kita nak betulkan sebab dia dah nampak sengit sikit. Yang ni nampak macam Fenty Mojo je kereta, tapi bukan guys, sebab dia punya nombor plate dia lain. Lepas tu dalam interior pun lain, tapi dia buat sebiji macam Fenty Mojo punya warna semua. Proses kita nak check bocor, pakai sabun, nak tengok ada buih-buih keluar tak. Punca untuk tank ni dia makin berkurang ke hose bocor. Dia disebabkan valve dia bocor. Jadi valve dia kat dalam ni dia ada macam penutup untuk tutupkan supaya angin tu tak terkeluar. Dia punya valve tu dah rosak, angin dia akan sentiasa keluar. Alright, jadi alhamdulillah semuanya settle. Belakang tadi memang betul valve dah bocor, valve dah tak fungsi. Lepas tu kita dah fixkan. Lepas tu yang dekat bahagian tepi ni, dia punya hose dia ada bocor dekat dia punya fitting tu. Dengan depan ni pun sama juga, hose dia ada bocor fitting. Lepas tu ni kita dah settle dah betulkan semua dekat tepi ni. Terima kasih juga kepada AG Garage dekat Ceras, dekat-dekat dengan Seri Kembangan lah. Dia Ceras yang bahagian itu. Jadi kalau korang nak buat asas, korang nak repair ke, korang nak macam-macam, korang jumpa je Jebat. Servis semua tip top.